Sebetulnya kampung baik 15,000 kanak-kanak lelaki. Aiden Mikael binti Azizi, bin Azizi, sorry. Seterusnya Muhammad Fayyad Rizki. Seterusnya Muhammad Radiwan Rizki. Seterusnya Muhammad Daniel bin Muhammad Daud. Muhammad Anik Syahni. Muhammad Rizki Ramadan. Seterusnya Muhammad Rizki Syadid. Zatran Shah. Muhammad Maitan Ali. Maitan Azahra binti Muhammad Syukri. Okey, ada? Tak ada? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya penduduk kawasan Patunas Berkapat. Okey, lelaki dewasa. Okey, nama pertama Masuk bin Muhammad. Masuk bin Muhammad. Berkapat Patunas. Berhasil. Ada tak? Seterusnya Ramli bin Hamzah. Budi bin Ahmad. Bawa stand ni. Ha? Bawa stand ni ke? Budi bin Ahmad. Muhammad Fazil bin Harun. Muhammad Razwan bin Ali. Ali bin Direk. Dewan pagi tadi laman Tok Idi Parik Amal. Man Abdullah bin Mak Said. Satu kampung tak ada ni. Ahmad Zulkifli bin Kamal. Lama lagi penerima ada lebih kurang 500 orang. Satu kampung tak ada ni. Okey, tak apa. Lelaki tak sampai lagi. Mungkin. Bukan ni bukan Jack. Okay. Alright. Seterusnya kita terus perempuan. Kalau suara Jack lain. Keempat Tunas. Okey. Apa. Ada lah, mana boleh beritahu. Rohana binti Samsu. Rohana binti Samsu. Nur Aini binti Mahad. Dekat Maliza binti kampung. Hamdan. Sinilah datang. Ada? Okay. Alhamdulillah. Umi Kalsum binti Ramli. Maimun binti masa hujan lebat. Misah binti Nadimon. Habibah binti Husain. Wakilah binti Sanad. Aizah binti Muhammad. Zulkifli binti Abdul. Akhirnya ada wakil tu orang tadi kerja. Satu dia pergi. Oi, Syabang tengok live. Inilah live-nya. Tahu. Betul-betul sebelah guys. Tengok abang ni live, tengok live. Tap screen sikit bang. Datang tadi banyak. Duk mana bang? Di sini. Oh, Parik Amal. Okey, seterusnya pada bakal kanak-kanak lelaki. Nama pertama Singapura pula. Singapura Wela je pergi. Muhammad Luqman Ridwan. Muhammad Manharas bin Najib. Ha? Kereta YB tadi kenapa? Kenapa? Oh, tadi dia punya steering lock oleh kunci dia tertinggal. Driver dia 3 pintu.
Muhammad Haris Sufyan bin Azlan. Jangan ada sama datang esok sudah. Aduh. Ifran Akil bin Nur Azrul. Ada? Ada. Ni? Okey. Ahmad Zid bin Yusuf. Muhammad Adam bin Abdul Rahman. Ada? Muhammad Adi bin Abdul Rashid. Ali bin Abdul Rashid. Naufal bin Nazrul Nizam. Zulkataha Aizuddin. Okey. Mengarah apa tu? Sorry, terlepas baca. Cuba komen balik. Okey, kanak-kanak pergi Pada Bakar 4. Betul, hari ni kat Johor, kat Muar masih di sekolah. Sakinah Batrisha. Ada? Baju hitam? Hadisah binti Hafiz. Tak tahu mana baju hitam mana ni ke? Seterusnya Ainur Najib binti Abdullah. Memang dengan pelajar-pelajar sekolah. Ainur Qurqah binti Abdullah. Nur Al Koyut. Ain Kaidina Koyut. Nur Qurqah binti Rablah. Betul. Saya kalau ada lagi boleh tukar. Okey lah. Kata skip saya skip je lah. Okey. Pakai Bakar 5. Kapopek Bina Seribu. Kawasan Tok Musafar. Okey. Nama Azizi bin Aziz. Okey. Okey, come. Terima kasih. Muhammad Hamzukan bin Mukid. Tap screen, jangan lupa tap screen. Jangan malu-malu. Bin Atis. Muhammad Uzi bin Ismail. Foto keluar kan. Okey. Oh, basah je. Tak apa. Sikit je boleh. Seterusnya Muhammad Rizwan. Dah panjang sangat. Terima kasih. Seterusnya Islamuddin. Okey. Seterusnya Ghazali bin Abu Samah. Seterusnya Muhammad Idris bin Kasmon. Okey, ambil je dulu. Ada? Tu ada korang tak? Mana? Ini Kasmon ya? Okay. Seterusnya Khairul bin Kasmin. Wan Sahun Fadli bin Abdul Rahman. Ada. Muhammad Nizam bin Mahmud. Okey. Seterusnya Kampung Pinang 1000. Baik Bakar 5 kan? Baik Bakar 5. Wanita dewasa. Nama pertama Fazila binti Ujang. Fazila binti Ujang. Seterusnya Zulaika binti Hafiz. Zulaika binti Hafiz. Nur Ziyati binti Tahir. Maaf, salah sebut. Seterusnya Adwin binti Yunus. Seterusnya Kamariah binti Ahmad. Seterusnya ni macam mana dah sebut ni?
Safiah binti Mukhtar. Syafiqah ke siapa ni? Syafiqah, okey. Syafiqah binti Mukhtar. Seterusnya Nizah binti Taman. Seterusnya Nur Hayati binti Suyanto. Ini binti Kamisan. Ini binti Kamisan. Yang tak apa. Nanti waktu tu. Ada. Oh, ada. Okey. Seterusnya Islah Hidiani binti Junaidi. Ada. Okey. Nak binti awak. Seterusnya Nur Hamimah binti Hashim.